kita tengok kes yang pernah berlaku, yang diadili, yang diberikan hukuman oleh FIFA dan dibawa ke CAS untuk buat rayuan. Okey, ada dua. Satu adalah Ecuador pada tahun 2022. FIFA jatuh hukum kepada Ecuador sebab daftarkan Byron Castillo yang didakwa lahir di Colombia. Tapi Ecuador menang di CAS sebab dokumen pengalaman rasmi dia sah di sisi undang-undang Ecuador. Ini Chile yang cabar keputusan daripada FIFA ni. Dibawa Chile, FIFA macam okay, accept apa yang Ecuador bagi. Chile pun tak terima sebab Chile kalah dengan Ecuador masa tu, dan Chile bawa benda ni ke CAS. Itulah dia. Dia punya flow dia. Tapi Ecuador menang lah sebab CAS tengok dokumen tu sah. Dan apa yang aku boleh cakap adalah mungkin ini adalah situasi yang sama akan berlaku lah dengan Malaysia. Mungkin itulah dia. Aku tak bagi jaminan, tapi mungkin itu. Dan kes yang kedua adalah Equatorial Guinea pada tahun 2015. Kes ni dia lagi berat sebab apa? Pemain wanita dia orang guna pasport palsu. Maksudnya FIFA ban dia orang daripada Women's World Cup. Rayuan dibawa ke CAS tapi gagal lah. Hukuman tu kekal. Okay, kedua-dua ni dia menunjukkan satu perkara yang penting lah. CAS tengok bukti dokumen dan juga niat sebenar. Bukan semata-mata teknikal. Itu adalah apa yang CAS pertimbangkan sebelum dia mengekalkan ataupun mengurangkan ataupun menjatuhkan hukuman lagi berat.